Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Aidilfitri saya ucapkan kepada anda semua di luar sana dari Eksekutif Perkauman International. Hari ini saya nak share sikit 3 tips untuk menyambut Hari Raya. Yang pertama, pastikan diri anda bersedia dari segi kebersihan, dari segi penampilan untuk kita kekal ceria sepanjang kita menyambut Hari Raya. Yang kedua, lemparkan senyuman, berikan suasana yang positif kepada semua. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalau kita nak balik kampung ke, nak pergi mana-mana menziarahi saudara mara, hati-hati di jalan raya. So, selamat Hari Raya.